US dekat kita macam itulah. Yalah, di Malaysia tak boleh buat euthanasia. Kenapa euthanasia ni macam macam pesakit ni, contohnya dia ada alat bantuan pernafasan. Dia dah lama sangat, bertahun-tahun. Ya, mak dia kata taklah tengok anak dia anak dia merana, terseksa. Ya, dia benarkan doktor untuk mesin tu dan anak dia akan matilah, meninggal macam tu. Ya, di Malaysia tak boleh. Faham? Ya, macam tu. Tidak dibenarkan. Ya, kalau dia ada syarat-syarat dia pula. Macam tu. Tapi tak boleh di overseas. Ya, ada setengah negara boleh. Yang kedua ialah do not resuscitate. Do not resuscitate ialah singkatannya DNR. Di mana ya, katalah pesakit ni dia dah mati otak.